Kalau asyik monitor harga emas, bazir emosi, bazir masa. Sekejap naik, sekejap turun, lama-lama siapa yang stres? Perempuan juga yang stres. Padahal simpan emas ni bukan untuk main harga, tapi untuk kita bina kekayaan perlahan-lahan. Tak kaya, tapi tak miskin. Daripada sibuk nak tunggu harga emas paling cantik baru nak beli, lebih baik kita konsisten saja menabung emas setiap bulan. Jadikan emas sebagai simpanan jangka panjang. Simpan emas untuk lindung kekayaan kita daripada inflasi. Dan juga tuan-puan, jadikan emas sebagai aset kecemasan bila-bila diperlukan. Kita tak perlu pun jadi pakar ramal harga, kita hanya perlu sabar dan konsisten menyimpan. Simpan emas bukan tentang nak kaya cepat, tapi tentang nak kaya selamat. Jom tuan-puan sama-sama kita jadi penyimpan emas yang berilmu. Harga emas naik, kita cakap Alhamdulillah, bermaksud kekayaan kita sedang bertambah. Harga emas turun pun kita cakap Alhamdulillah juga tuan-puan. Sebab apa? Ini adalah peluang untuk kita beli aset yang mahal dengan harga yang murah. Jadi tuan-puan yang belum ada lagi akaun simpanan emas, ambil peluang, daftar akaun percuma sahaja. Mulakan simpanan emas minimal RM100 melalui akaun emas Get Public Gold. Hubungi saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.